Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, tekan-tekanlah. Okey, pada entry video kali ni perkara ni yang nak jelaskan berkenaan dengan penerima tambahan amaun sumbangan asal rahmah bagi bulan depan bulan Julai. Okey, berapa banyakkah yang bakal mendapat penambahan amaun ini Perkara ni ada ditanya dan Amin nak jelaskan berapa banyak dan keutamaannya kepada siapa. Jom kita mulakan. Okey, perkara pertama yang Amin nak jelaskan dekat sini, keutamaan. Okey, maksudnya siapakah yang akan diberi keutamaan untuk layak dan dapat penambahan amaun kerana masuk ke dalam kategori e-kasih ni. Okey, yang pertama adalah orang yang memang penerima sumbangan asal rahmah sedia ada. Maksudnya sejak daripada pembayaran yang pertama bulan Januari sehinggalah ke bulan Julai dan sehingga hasil semakan berakhir 30 April, maka mereka ni bakal menerima. Yang maksudnya orang yang dah sekian lama menerima SARA ada peluang untuk menerimanya. Dan yang kedua, yang ini pun penting juga yang kita perlu faham dengan jelas, iaitu mereka-mereka yang ada namanya di dalam pekalan data e-kasih. Sebab perkara ni kita kena faham dengan jelas keutamaan semakan berkala ni adalah kepada penerima sumbangan asal rahmah yang nama mereka ini ada dalam pekalan data e-kasih. Ini ulang pekalan data e-kasih. Jadi keutamaannya lebih ke situ. Semakan berkala pekalan data e-kasih ni dah jelas diterangkan e-kasih. Maksudnya orang yang ada dalam pekalan data e-kasih ni mereka ni diberi keutamaan untuk semakan silang tersebut, semakan silang dan semakan berkala itu. Walau bagaimanapun sekiranya ada yang benar-benar layak walaupun tak ada dalam pekalan data e-kasih pun akan turut dipertimbangkan untuk menerima penambahan. Itu dua perkara penting yang kita perlu faham pada peringkat asasnya. Mestilah penerima yang dah sekian lama dah menerima dan orang kata ada nama dalam pekalan data e-kasih. Bagaimana pula dengan penerima baru? Contohnya baru je lulus pada fasa 2 yang lalu. Mereka juga akan dipertimbangkan. Tapi keutamaannya bukanlah pada mereka, tapi penerima sedia ada yang dah sekian lama dapat ni. Bagaimana pula dengan orang yang dahulunya dapat tapi sekarang tak dapat? Maklum perkara ni. Sekiranya anda dahulu pernah menerima sumbangan asal rahmah dalam kategori e-kasih miskin dan miskin tegar, tapi sekarang dah tak ada, dikeluarkan, itu bermaksud anda telah dikeluarkan. Atas faktor-faktor yang kita pun tak tahu, hasil semakan berkala ni, mereka mendapati sekian-sekian simpulan-simpulan ni dikeluarkan atas sebab-sebab, adalah sebabnya tu. Jadi tak ada apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda dikeluarkan. Itu semua semakan berkala yang menentu sahkan kelayakan seseorang. Dan ambil perhatian kat sini, ramai yang mengeluh kerana dikeluarkan. Tak ada jawapannya dekat sini, hanya Kementerian Keuangan dan Lembaga Hasil Dalam Negeri saja yang tahu kenapa sebab al-munasabab yang anda dikeluarkan. Semuanya bersebab semakan berkala tu. Dan kita kena faham, semakan berkala itu bukan sahaja tujuannya untuk menambah, tapi juga untuk mengeluarkan ketua isi rumah ataupun individu yang didapati dah keluar daripada kepompong miskin dan miskin tegar ni. Jadi itu sebablah anda dikeluarkan. Kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Berapa ramai yang akan terima penambahan amaun kerana masuk dalam kategori e-kasih pada pembayaran SARA bulan Julai nanti? Berapa ramai agak-agaknya? Bila kita masuk tentang berapa ramaikah penerima-penerima yang bakal layak masuk dalam kategori e-kasih miskin dan miskin tegar tu, ia bergantung kepada hasil semakan nanti. Apa yang boleh cakap dalam video pada kali ini bolehlah dikatakan sekitar 10%. Sekitar 10% daripada keseluruhan penerima sumbangan asal rahmah ni, maksimum sekitar 10%. Jadi berapa juta yang layak? Sekitar 10% lah maksimumnya. Dan dalam masa yang sama, ada juga penerima macam Amin cakap tadi lah yang akan dikeluarkan. Ia ibarat menggantikan kekosongan dan dalam masa yang sama menambah. Ada tambahan terhadap penerima ni dan ada pengurangan juga berlaku. Jadi Amin maklum perkara ni bagi penerima sedia ada SARA e-kasih miskin dan miskin tegar, sekiranya pada bulan Julai nanti anda mendapati anda dapat amaun selain daripada e-kasih, bermaksud anda telah dikeluarkan. Dan bagi penerima yang selama hari ini menerima SARA penerima STR,
tiba-tiba dapat tunggakan dan sebagainya, itu maksud anda layak dan dah memasukkan ke dalam sara kategori iKasih Miskin dan Miskin Tegar. Perkara ini kita kena jelas dalam masa yang sama. Okey, sekitar 10% yang saya sebut itu hanyalah anggaran, maksimum. Dan ia boleh jadi lebih kurang daripada 10% daripada keseluruhan penerima-penerima sara ni. Kira cuma maksimumnya 10% sajalah yang bakal dimasukkan ke dalam kategori iKasih Miskin dan Miskin Tegar. Maksimum, kita kena faham maksimum. Maksimum 10%, 10%. Dan ia boleh jadi kurang daripada 10% daripada keseluruhan penerima sara STR ni yang akan masuk ke dalam kategori iKasih Miskin dan Miskin Tegar. Kena faham tu, bukan semua dapat pun. Cuma yang betul-betul layak saja hasil semakan berkala tersebut mengikut bekalan data iKasih. Dan ada juga pengurangan berlaku, penerima sedia ada tu dikeluarkan kerana anda tidak layak berada dalam kategori tersebut. Perkara kita kena faham jelas. Semoga menjawab pertanyaan dan semoga kita fahamlah bagaimana sara iKasih ni berfungsi, keutamaannya kepada siapa, seperti di awal video tadi yang saya jelaskan. Semoga jelas. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.